Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam TV PSS An-Nur SMKA Sultan Muhammad. Saya Muhammad Al-Fatih bin Nazri sebagai wartawan anda pada hari ini, dan bersama saya pada hari ini iaitu yang berusaha Puan Mahfuzah binti Muhammad Nur, pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Apa khabar Puan? Dan selamat datang di SMKA Sultan Muhammad. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini terdapat dua soalan yang saya ingin tanyakan kepada Puan. Jadi, pada soalan pertama, saya ingin bertanyakan, apakah pandangan Puan terhadap Galeri Madani di SMK Sultan Muhammad? Okey, terima kasih kepada adik yang bertugas sebagai wartawan pada kali ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Pengetua SMK Sultan Muhammad iaitu Puan Hajah Puspa dan barisan kepimpinan, guru-guru dan juga anak-anak yang dikasihi sekalian. Terima kasih atas menyambut kehadiran saya pada hari ini. Alhamdulillah, dengan saya rasmikan Galeri Madani di SMK Sultan Muhammad ini, kita dapati bahawa adanya kesungguhan dari pihak sekolah untuk memastikan anak-anak di sini memahami apakah konsep Madani itu sendiri. Okey, jadi terdapat nilai-nilai dalam Madani itu dari aspek kemampanan, dari segi daya cipta, dan hormat, ihsan dan juga berkeyakinan ya anak-anak. Okay, jadi kita harapkan anak-anak di SMK Sultan Muhammad ini adalah anak-anak yang mempunyai nilai-nilai positif, samping bukan setakat cemerlang dalam akademik tetapi juga anak-anak yang mempunyai sahsiah diri yang tinggi. Baik, terima kasih Puan atas pandangan Puan sebentar tadi. Seterusnya soalan kedua iaitu soalan terakhir pada hari ini, iaitu apakah harapan Puan terhadap Galeri Madani di bawah sistem pendidikan Malaysia? Okey, dari saya, kita harapkanlah semua anak-anak di sini untuk memastikan konsep apakah maksudnya Madani di sini. Anak-anak generasi Madani yang mempunyai bukan setakat mempunyai keterampilan komunikasi, okey, seperti yang kita cadangkan hari ini, kemudian adanya sikap kepimpinan, okey, dan juga bekerjasama. Contoh tadi kita lihat adanya program dalam kajian tindak kaedah inovasi, anak-anak bekerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan memberi manfaat kepada orang lain. Okay. Terima kasih Puan atas pendapat Puan sebentar tadi. Jadi di situ berakhirlah sesi wawancara kita pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Puan atas sudi meluangkan masa dan hadir di SMK Sultan Muhammad untuk merasmikan Galeri Madani. Okey, dari saya manjadah wajadah. Siapa yang berusaha, dia akan dapat. Alright. Jadi, saya Muhammad Al-Fatih bin Nazri sebagai wartawan anda pada hari ini. Jadi, jumpa lagi di lain episod. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.